Nampak? Dia mari gitu. Maka Nabi kata pergi balik di rumah dah. Jima' isterimu yang halal, bila jima' lega. Faham? Sebab apa? Sama saja. Apa yang ada pada hakmu tengok tadi sama saja. Sama ke mana? Memuaskan syahwatmu yang sedang memuncak. Nampak tak? Sama saja. Dan rupa memang lain-lain. Kalau nu maybe di rumah biba. Faham? Dia muka paisley tu lain, dia lapu botak ni lapu panjang. Tu tak sah kira tu. Tapi bila naik sama siapa je. Betul tak? Tu bina kita tengok putih ustaz. Awak dulu awak makan sutong rumah kita hitam, tutup api. Besar masalah. Tak? Dah tengok muka tak apa hati. Dah tua dah. Tutup api. Gila. Zaman muda zaman belaka. Orang lepuan pun gitu jugalah. Ada laki dah di rumah, balik pasal tengok orang sensor. Handsome-nya orang lelaki ni. Laki aku dah handsome gitu. Rambut lawa semak dengan baju comel, dengan janggut panjang pula. Alah lah. Laki aku dah gitu lah. Jadi hak tu perhiasan syaitan juga. Balik lakimu ada rumah, panggil lakimu tengah main dang, eret buat naik rumah. Tepak papan dang tu. Naik tahu rumah bang. Apa? Ada kerja mustahak. Dah sungguh Nabi kata sama saja dengan kamu tengok pakai pion handsome tadi. Dan kata Imam Ghazali wallahu a'lam. Soalan yang pertama, anak-anak boleh tak nasihat ke mak ayah? Boleh kan? Jadi nasihat ni bukan orang tua kepada orang muda. Semua orang berhak menasihati seseorang. Dia kata ada hak belaka ad-dinun nasihat. Cuma Nabi orang tak nasihat. Nampak? Kerana dia wakil Tuhan. Rasulullah kita nak nasihat Rasulullah Rasulullah jalan molek. Jangan suka tengok-tengok apa dah jadi gitu. Tak boleh. Lain ada hak. Ayah nasihat anak, anak nasihat ayah. Ayah, jadi anak Abi dah garik ni, tu nasihat. Boleh ayah kata sikit lagi. Sikit lagi kan macam maring babah ayah. Tak. Raja nasihat ke rakyat boleh nasihat raja. Cuma bila dia tu kita nak nasihat, dia makam lebih tinggi daripada kita, kena jaga adab-adab. Faham? Kita nak marah mak kita buat salah, tak boleh marah macam saya. Marah tetap marah, penggunaan ayat kena beradab. Faham? Tak boleh jekah, tak boleh bersuara tinggi. Suami nasihat isteri bolehlah nak jeka-jeka. Isteri nasihat suami tak boleh jeka. Perlahan je tapi tetap keras dengan hukum. Nampak? Suami dia kata tak boleh mayang garik kali gini nampak? Lama bukan sama-sama abang tak boleh mayang garik kali gini. Isteri dia kata tak boleh gitu bang, kena semayang. Tak apa tu.
Nampak? Buat semayang ni wajib. Kalau tak semayang dosa, kena azab bila-bila. Tak boleh tinggal, kena cukup sokmo. Comel. Nah, tak boleh kasar. Walaupun suami kita tu tak mau semayang, kita ni orang puang nak nasihat dia, tak boleh je kau. Nak buat macam anak tak boleh pasal dia suami. Boleh tak kita percaya kat rahsia tarikh lahir mengikut bulan kelahiran sekarang macam dekat Facebook tu? Jawabnya mengarut belaka tu syirik. Tidak ada kaitan kehidupan kita dengan tarikh lahir. Macam-macam lah ni. Kalau lahir bulan Muharram, orang ni jenis pemalu. Tetapi dia mudah didekati. Dan jika dia gini, pertengahan usianya agak tidak berjaya, akhir umurnya berjaya, gini-gini. Itu semua tu pelawak belaka. Bang, jangan percaya. Walaupun keluar daripada orang yang bijak pandai. Tak boleh. Nabi tak suka gitu. Dengan ramalan-ramalan berkait dengan tarikh lahir. Yang tahu alam gaib akan datang kita jadi guana-guana hanyalah apa yang telah ditulis pada Lauh Mahfuz. Malaikat dia baca. Harta saka bapak sudah mati, anak ibu pertama dengan anak ibu kedua. Harta pencarian dalam ibu kedua, bagaimana dengan cara pembagiannya? Sama atau tidak? Minta penjelasan. Harta pencarian dalam ibu kedua. Baik, ibu ada dua orang. Ibu pertama, ibu kedua. Dua isteri nah. Gitulah. Ke mana? Jadi anak-anak ni hak ibu Noh, ni hak ibu Noh. Baik, ibu kedua ni harta sepencarian dia ada dengan suami dia. Bila harta sepencarian ada, bagi dua. Faham? Bagi dua dulu. Katakan mati suami, ada dua isteri. Isteri pertama ada anak. Anak pertama daripada anak dari isteri pertama ni dapat guana harta ni. Sebab harta ayah dia ni duduk dengan mak yang kedua. Mak hak ni cerai dah. Faham ke? Kita buat kita lah senang. Kita, mak kita, ayah kita. Ayah kita cerai mak kita. Faham tak? Ayah kita kahwin pula dengan orang puan lain, nak gom badak. Bini learning lah. Faham? Bini learning dengan ayah kita sama kerja belaka. Bila sama kerja, ada harta sepencarian. Faham lagi? Pasal ayah kita cukup bulan beli TV, mak tiri kita beli TV sejuk, duk main gitu lah. Sampai akhir mati ayah kita. Bila gitu nak mudah bagi dua. Dan anak ni ke mana ni? Anak kita ni. Faham? Mak cerai dah ni. Makan saka tak? Makan kan? Dah makan hak ni. Separuh hak ni. Hak no ayah kita mati bagi dua dulu. Kalau pitih 10,000 bagi dua 5,000 untuk mak tiri kita. Pasal dia kerja juga harta-harta tu. Faham? Tinggal hak 5,000 separuh tu kita dapat sebagai anak si mati. Nampak tak? Ubi lepas orang beranak. Uri lepas orang beranak. Orang tua kata tanang, lepas tu kena bakar kat atas kat tanang ya. Ya ke dok? Dok ya sekarang. Uri tu dapat ambil tanang je. Faham? Ada orang tua kata kena bakar pula atas. Ni tradisi dia panggil. Tak payah bakar, tanang sahaja. Soalan seterusnya. Boleh tak ambil buah nyoh anyuk dalam parit sama ada untuk dimakan atau dijual? Buah nyoh tu tak tahu siapa-siapa punya anyuk di parit. Sutir je. Kalau sutir buah nyoh ni biasanya kalau anyuk sungai anyuk parit, hak lepas-lepas tuang ni mari cari tau. Acu jawab. Tak, boleh ambil. Faham? Tapi biasa parit ni kalau anyuk buah-buah ada garang tuang ni mari cari, tak boleh ambil. Tengok atas rolik. Faham? Tapi kena tanda. Walaupun tuang dia tak cari, kena tanda. Berapa utir ambil? 6 utir jumpa. Boleh makan lalu? Boleh. Pasal dia boleh rosak.
Benda boleh rosak, boleh kita makan selalu. Minggu depan mari tuang dia cari, atau esok, maka wajib pulang balik dengan harga yang telah kita tanda. Kalau sia suti 6 riyal. Pasal hak orang kalau kita ambil jumpa kena tanda. Kalau ingatlah dalam hati, yang baik tulis. Bersalah memasang peguam bela untuk membela diri. Apakah hukum bagi peguam bela yang membela bersalah itu? Orang ni memang melakukan jenayah, nampak? Maka dia upah peguam bela supaya peguam bela bercakap siapa dia jadi tak bersalah. Kalau gitulah haram hasil peguam bela. Faham? Peguam bela hanyalah tujuan membela kerana orang ini tidak bersalah. Nampak? Dia yakin orang ni tak bersalah, dia bela orang ni, maka halal pendapatan. Tapi kalau dia yakin orang ni lah yang bunuh orang tu, tapi dia bijak bela, dia akan ubah fakta begini supaya orang ni tak nampak membunuh, akhirnya dibebaskan. Dia panggil bertolong-tolong atas perkara zalim. Tak boleh. Peguam bela hanya dibenarkan membela bersalah yang tidak bersalah. Faham? Orang ni berzina, lepas tu taubat, lepas tu ulang balik dan kembali bertaubat. Jikalau zina pertama kali dia taubat nasuha, maka selesai dah situ. Kemudian dia babah pula, zina pula, wajib taubat kali yang kedua. Taubat pertama selesai masalah. Faham? Taubat kedua ni kalau dia buat sungguh-sungguh taubat, Tuhan terima juga. Gitulah berulang-ulang. Cuma janganlah mati ketika belum bertaubat. Ya terima ni masa taubat tu gini. Tu ada cang nak zina pula. Lah ni taubat dulu lah. Kalau gitu hak awal Tuhan tak terima dah. Soalan seterusnya. Baru ini saya dipanggil oleh pihak pengurusan kerana dikatakan telah menyeleweng dalam tugas. Ia lebih pada fitnah bila orang bagi yang lain. Bila setan nyata tidak benar, saya telah beri amaran secara bertulis. Itu kesalahan bagi melanggar polisi syarikat. Saya menjadi kecewa dan sangat tertekan hingga tidak dapat makan minum dan tidur dengan sempurna. Kalau saya resign pergi pula ke hutang yang ada sekarang, nak minta package rasanya tak dapat. Nak teruskan hati saya sudah tertutup untuk terus kerja kerana terlalu kecewa. Semua family saya berada di belakang saya, menyokong apa di belakang saya. Minta pandangan. Jawabnya teruskan bekerja, tak ada masalah. Ni hanya mainan perasaan tadi. Orang yang hanya banyak ini berlaku dalam jabatan, dalam syarikat, sama-sama kerja, hasad leki. Hasad leki nak mampu kita, dia buat pakatan ini seolah kita mencuri duit syarikat dan sebagainya. Hak curi sungguh lah, ni hak dak. Lepas tu cara tak bersalah. Bila tidak bersalah tak ada masalah dah. Dasar duduk emosi ingat. Dia nak berhenti hutang banyak, tak kerja dah, nak tanggung anak bini. Dah tu kita rasa macam orang nak enak kita. Dah apa? Allah bersama orang yang benar. Pegang itu lah. Dunia ni bukan prestasi ni yang mu nak pergi siapa gitu semua tu. Awak kira gitu semua, tak awak kira. Benda nipis saja benda kita. Akhirnya dia akan hilang gitu sahaja. Orang awak jenayah sungguh tu PJ relax dalam kampung. Relax. Padahal dia sungguh. Dah mudah salah. Jangan ikut perasaan. Isteri kita ada Facebook, dia tutup aurat. Tapi gambar yang isteri kita letak tu ada kawan-kawan dia tak tutup aurat. Jadi isteri kita dosa tak letak gambar dia tak tutup aurat.